Salam burung tempur, salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sebenarnya sekali lagi apa harapan kami untuk datang ke KASAS, yang pertamanya untuk ambil ilmu sebanyak yang mungkin. Dari segi pengurusan KASAS, dari segi orang kata program luar maupun program dalam pusat sumber, sama ada pengawas pusat sumber ataupun TDPSS dan sebagainya. Jadi pusat sumber ni adalah tempat dia, adalah wadah dia, adalah perantara dia, ya? Jadi pusat sumber yang baik, yang selesa, biasanya budak akan suka pergi. Jadi macam pusat sumber sekolah ni, kalau tengok sekali lipat, alhamdulillah selesa, cantik, baik. Cuma macam biasalah, setiap benda yang baik dia mesti ada improvement yang seterusnya. Kami pun ambil peluang sebab bukan senang nak dapat mohonan, ada orang nak datang melawat. Dalam masa sama, saya sendiri memang grab untuk bagi pengalaman kepada pengawas pusat sumber untuk handle majlis macam ni. So ini kira dalam amal lah pusat sumber dalam pusat sumber kita. Nanti boleh jadi dia orang boleh handle untuk program dekat luar dan sebagainya. The thrill of life is what we found. We raise the sun, no time to stray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saza Izzah. Saya akan ajukan satu soalan yang begini. Apakah misi SMK Sarjana untuk datang ke PS SMK KASAS ni? Pertama sekali, bila KASAS dikenali dapat tajaan daripada Kota Buku, jadi sarjana nak ikut jejak langkah macam mana Ustazah Afiqah dapatkan tajaan daripada Kota Buku dan nak perbaharui, orang kata rebranding balik library sarjana tu, daripada orang kata dulu hanya buku dan meja, tapi sekarang ni penuh dengan sudut bacaan, bukan setakat sudut bacaan, tapi ada sudut peta berbicara, sudut sirkulasi dan sebagainya lah. Jadi kita nak ikut arus kita daripada kosong sehinggalah era pendigitalan itu berlaku di perpustakaan sarjana lah. Itu sebab kami datang ke KASAS untuk menimba ilmu, pengalaman, pengurusan macam mana, bagaimana KASAS buat. Itulah antara misi sarjana datang ke SMK Sultan Azlan Shah. Okey, sama. Bersama saya, seorang pelajar sarjana. Boleh tak bagi pandangan terhadap keseluruhan pusat sumber sekolah kami? Okay, Assalamualaikum. Pada pendapat saya, sepanjang saya masuk dalam perpustakaan sekolah, ini antara sekolah yang menarik minat saya kerana pusat sumber ini banyak kemudahan dalam segi pendidikan, rujukan. Untuk apa-apa aktiviti ini sangat memuaskan lah. Ada aircon banyak saya tengok, ada tablet, PC untuk bahan rujukan daripada e-book, Google dan ChatGPT. Terus saya tengok sistem ni kemudahan, selesa, baik, bersih, tak ada sampah pun tengok. Rujukan rapi. Dan saya tengok banyak buku baru saya tengok. Okay. Lepas tu saya tengok kami dari segi sarjana memang kena improvement lagi lah. Sebab nak banding dengan sarjana tu memang jauh beza lah. Banyak lagi kami kena belajar ni. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Bersama saya, Akak Danisha. Okay, menurut Akak, apa part yang paling best dekat dalam perpustakaan Ibn Battuta ni? Mungkin part tu kot, part galaksi tu, sebab banyak kemudahan. Kemudahan boleh main game, lepas tu boleh bagi pelajar-pelajar nampak apa dia sebenarnya benda tu. Kenal dia. Terima kasih, Kak.